Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali. Kita jumpa lagi dalam program Borak Santai. Episod keberapa pun saya dah tak ingat dah. Kali ni kita nak cerita tentang kita bawa pemenang-pemenang. Tak adalah semua pemenang pertandingan Pereka Kraft Muda Barang Kemas ataupun Cipta, anjuran Institut Kraft Negara dan juga Kraft Tangan Malaysia. Kita bawa semua. Kita bawa diorang punya pemenang-pemenang ni. Ada 3 orang saya bawa. Sebab 3 ni daripada Institut Kraft Negara. Pemenang nombor 1 daripada universiti lain, nombor 2 Institut Kraft Negara, dan nombor 3 daripada institusi lain, dan juga pemenang-pemenang Sagu Hati. Okey. Kita bawa ni, kita nak bincang dengan diorang. Kita nak berborak dengan diorang apa pengalaman diorang masa diorang join pertandingan tu. Pertandingan tu disertai seramai 97 peserta seluruh negara. Seluruh negara diorang hantar diorang punya design masa tu. Betul. Hantar diorang punya design dekat Institut Kraft Negara dan ada panel yang akan semak semua. Daripada 97 tu 8 orang terpilih untuk ke final. Okey, sekarang ni saya dah bawa pemenang-pemenang daripada Institut Kraft Negara. Kita nak berborak dengan diorang. Ada 3 orang kat sini. Okay, kita ada 3 orang. Yang pertama saudara Rahman, yang kedua saudara Syami, yang ketiga saudari Nadia. Okey, kita nak borak dengan diorang. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Korang dah masuk pertandingan tu? Betul. Awak dapat nombor 2 kan? 2. Awak dapat nombor Saya Sagu Hati. Sagu Hati. Ingat nombor Awak pun Sagu Hati. Okey, nombor 2 ada berapa ribu? Hadiah 2,000. Banyak hadiah ada. Kita terus ke belakang setiap hadiah. Yang Sagu Hati 500. 500 pun banyak sebenarnya. Banyak lah dalam juga. usia-usia korang banyak. Okey. Kita nak cerita pasal pengalaman korang masa pertandingan tu. Apa perasaan korang sebab korang student. Korang masuk pertandingan ni kira macam peringkat yang besar juga tau. Peringkat yang besar sebab dia bertanding dengan ada daripada UiTM, betul? Ada yang masukkan, ada daripada mana lagi? College Community, University Feren. Ya? University Feren. Universiti lain lagi. So apa perasaan korang masa korang masuk pertandingan tu? Aman, macam mana? Masa saya mula masuk pertandingan tu, saya rasa macam kurang keyakinan. Tapi cikgu-cikgu saya, terutama sekali Encik Abdul Malik, dia meyakinkan saya untuk Cikgu saya Malik. join. Cikgu betul, Malik. betul, Yang misai tu kan? Betul. Dia yakinkan saya untuk saya masuk pertandingan tu. Dia banyak bagi sokongan lah. Bagi sokongan untuk join pertandingan tu. Okay, Syami, macam mana Mi? Kalau saya Cerita pengalaman macam mana korang ni boleh nak masuk tau. Sebab kalau macam suruh saya pun, yelah kita student. Baru SEM apa? Saya SEM 5 masa tu masuk SEM 4 ke 3? 4. SEM 4, SEM 3 macam tu lah. Betul. Okay. Korang ni kira baru dalam setahun lebih, dalam 2 tahun baru bergelar student kan. Macam mana korang boleh nak masuk pertandingan tu? Nak kata saya masuk pertandingan tu Memang dah rasa boleh menang ke? Memang dah rasa hebat ke? Tak. Habis tu? Dia macam saya masuk pun half-half sebab masa nak masuk tu kan, sebab budak UiTM dengan Feren ni saya dengar banyak dia punya rumours. Kiranya macam ni hebat-hebat betul. Weh. Jadi macam bila saya waktu tu tengah low, lepas tu saya punya sini masa tu dia kata kat saya, Mi tak apa Mi, relax budak UiTM, budak Feren dia hebat design je. Lepas tu saya ya ke? Tak apa lah. Sekali bila masuk dia tu kan, tengok dia punya technical nol, tengok dahsyat design dahsyat dia punya design semua pun hebat-hebat lah. Betul. Budak daripada Universiti Feren kan, budak Cina tu, saya tengok design dia, Masya-Allah. Memang yang masuk ni kira tak yang boleh. power kan, betul lah kan. Yang kira dia punya kemahiran dia tinggi, betul tak? Lepas tu ada seorang tu budak UiTM, dia best student degree, masuk tandingan tu juga. Tapi kira korang pun hebat lah. Korang daripada Institut Kraft Negara. Kira Institut Kraft Negara ni level dia bukan main-main lah. Orang cakap level dia kan, level dia tahap tertinggi jugalah. Sebab korang masuk yang pertandingan besar macam ni, Cipta ni kan. Okay, Nadia, macam ni? Macam mana boleh nak masuk tu? Cikgu paksa ke? Kan, lecturer awak paksa ke nak masuk? Memang awak rasa saya nak masuk saya boleh buat kan, saya boleh sampai ke final ni kan. Macam mana? Saya rasa macam gugup lah. Macam tak expect masuk benda tu. Rasa Cikgu paksa lah masuk? Cikgu paksa lah. Tengok, cikgu paksa pun dapat kat Sagu Hati. Kira layak ke final tau. Daripada 97 orang,
Korang ni Dia select tiga sampai ni, 8, boleh kan? pergi ke final. Kira korang hebat tau. Betul. Korang kira bukannya calang-calang korang boleh yang boleh masuk kan. Betul tak? Betul. Okay, masa pertandingan tu, masa pertandingan final tu lah, Okay. berapa lama masa yang dibagi tu? Dia bagi pada masa korang? lebih kurang 8 jam. 8 jam. Cukup ke? 8 jam. Masa tu Lebih korang daripada buat? cukup. Oh, lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Kalau Rahman lebih pada cukup. Kalau saya itu saya nak silakan nak ceritakan proses ni, piercing lah nama dia. Piercing tu Okay. proses memotong. Saya tengok daripada ada lagi 8 jam, tengok belakang ada lagi 6 jam. Kita tak apa, relax tu. Piercing lagi. Tengok belakang, 4 jam lagi tinggal. Dia masa tu macam Isang. masa tu macam laju je, betul tak? Betul. Betul. Kan? Jadi saya punya masa tu pun ngam-ngam 8 jam tu. So masa final tu, korang kena buat, betul tak? Ya. Mula-mula kena submit, sebelum final kena submit design. Ya. Betul. Masa final kena buat. Kena buat. Kena buat. Dia Proses guna pembuatan. bahan silver Betul, silver. bahan silver. Dia guna silver. Mm-mm. Diorang bagi semua, betul? Betul. Masa korang buat tu, aku nak saya nak dengar cerita pada korang punya ekspresi. Yelah, korang bertanding kan, apa perasaan masa tu? Gemuruh? Gemuruh ke? Macam tadilah bak kata masa kan. Betul. Sekarang ni masa buat tu berpandukan pada design yang korang hantar, betul tak? Betul. Kan? So memang korang target dah korang boleh siapkan design tu dalam masa 8 jam. Betul. Ada ke yang tak siap masa final tu? Ada. Tak ada. Tak ada. Especially semua okay. Semua 88 orang tu semua. Betul. Ya. Sebenarnya. Memang siap. korang antara yang terpower lah. Gen Z panggil apa? Gen Z panggil terpower lah. Terpower. Terhandal lah kan. Sebab korang boleh siapkan dalam masa 8 jam kan. Ya. Okay Man, awak punya design masa tu Man, sebab awak dapat nombor 2 ni. Betul. Dapat RM2,000 banyak tau kan. Awak punya design tu, boleh tak awak ceritakan macam mana boleh terdetik nak buat design tu? Ataupun ada juga yang awak dah bawa produk hari ni, Betul. awak boleh tunjukkan sekali lah kot. Macam mana boleh awak ceritakan dan awak tunjukkan sekali dekat semua yang nak tengok ni. Okay, macam mana boleh keluarnya design ni? Apa nama design ni? Design ni design Dia depan, Man. loket bunga Tanjung. Bahan yang kita gunakan ialah perak. Lepas tu teknik yang saya gunakan adalah pahat dengan teknik filigree. Filigree. Filigree ni ialah teknik pintal dawai. Okay. Kita pintal Saya tak dawai. tahu, tapi tak apa, saya buat tahu je. Lepas daripada pintal tu saya lilit, lepas tu solder. Tu yang saya nak tanya, macam mana boleh terfikir nak buat design ni? Dia datang pada cikgu ke? Cikgu ada bincang dengan cikgu kat AKN ke macam mana ke? Tak, design ni saya create sendiri. Oh, awak create sendiri lah. Create sendiri. Saya tengok sekejap. Boleh. Okay semua kalau korang boleh nampak lah, kalau penonton boleh nampak, ini yang daripada Rahman, yang Rahman buat produk ni dalam masa 8 jam dia kena siapkan. Yang ni rantai tak, rantai ni saya rasa diorang dah sediakan. Dia orang sediakan. Rantai ni diorang dah sediakan. Dia tunjuk yang ini yang dia buat. Kalau kita tengok dia punya teknikal, tak senang saya rasa, susah. Tapi inilah hasil diorang ni dekat Institut Kraf Negara selama dah 4 sem. Diorang dapat buat macam ni. Lepas ni kita minta Syami dengan Nadia pula tunjuk diorang punya kan. Okey. Syami macam mana Mi? Boleh tak? Boleh ceritakan boleh. tak macam mana boleh dapat design ni daripada mimpi ke? Tiba-tiba keluar design macam ni? Dia tengah tidur, lepas tu tiba-tiba dapat ilham. Itu lah kita nak dengar. Dia- Panjang saya. Cuba cerita. Dia sebab Tunjuk apa- ke depan tu cik. Okey, Mi. Jadi yang ni orang panggil corak awan larat. Awan larat. Ah, Awan so larat saya saya- biasa dengar dekat ukiran biasa. Betul. Betul? Betul. Logam Oh, pun dekat ada. logam pun ada? Ada. Ini. Oh, awan larat ni dekat logam pun dia ada lah Okey. Jadi saya memang suka teknik awan larat ni sebab selalu tengok dekat IG dengan Pinterest kan, tengok orang buat produk guna ada corak awan larat macam semat juga kan, ada awan larat kan. Jadi pun saya fikir macam try lah buat pendant ni guna design awan larat dengan campuran bunga kesidang. Bunga kesidang ni ada dekat bawah bezel ni. Kalau nampak kecil Itu bunga batu kesidang. tu, batu tu Ni diamond. Diamond tu? Bawah dia tu ada bunga kesidang. ada bunga kesidang. Kesidang. Oh. Bunga kesidang ni dia bunga negeri Melaka. Tu Saya kena ni orang pahat Melaka. Pahat. Oh, pahat lah. Tapi ni dia saya buat berasingan. Kiranya corak awan larat ni kepingan lain.
Yang bunga ni kepingan lain. Yang kalau cik tengok dekat bawah batu mata tu kan, dia ada bunga kecil 4 kelopak. Oh, nampak Nampak dia ada teknik-teknik dia yang Syami buat. Design pun design, orang cakap design Melayu kita lah. Identiti Malaysia kita lah, orang cakap kan. Identiti Malaysia tu ada dekat dalam ni. Mungkin tu salah satu faktor juga yang panel pilih untuk ke final lah kot. Ya, kan? mungkin. Okay. Nadia macam mana Nadia? Mana datang ilham. Nadia pada tadi senyum kan. Macam mana Nadia? Macam mana datang ilham tu? Dia sebenarnya dari Pinterest saja. Okay. Dia punya design dari Pinterest. Tu yang macam pernah nampak. Dia boleh pusing ke tu Nadia? Tak boleh lah. Tak. Oh. Ingatkan dia boleh pusing kan? Tu lah. Ni dia punya motif sakura dia. Yang ni tradisional punya. Macam awal larat jugalah. Macam awal larat jugalah. So design ni sebelum korang hantar tu gitu, dapat approval daripada korang punya lecturer dulu ke, cikgu ke? Betul, dia orang check dulu design kita. Luluskan. Ya. Yeah. Maksudnya cikgu pun membantu korang lah. Betul. Kan. Ada cikgu banyak membantu lah daripada segi design, teknikal. Daripada segi pengubahan pun so, ada cikgu juga. ada ajar macam mana kita nak bagi cepat kan. Dia ada masa 8 jam je kita nak siap kan, betul tak? So cikgu ada ajar benda tu kan. So kira korang ni antara yang hebat di dalam kalangan yang terhebat. Okay, kita dekat pertandingan kita dah cover sikit. Maksudnya masa pertandingan tu semua orang siap. Betul, semua orang siap. Semua orang siap. Kira gempak ke korang boleh siapkan dalam masa 8 jam tu. Sebab masa tengah pertandingan tu kan, even waktu tu saya tengah dalam, orang kata waktu tu saya tengah baru nak pahat tau. Betul. Tengah baru nak pahat, tapi saya dah dengar beberapa student dah sampai ke proses finishing lah. Laju. Dan tu still ada berapa jam lagi tertinggal. Finishing tu macam mana? Finishing tu finishing tu doang. Maksudnya finishing tu dia kena asah dengan kertas pasir ke? Saya tak tahulah kan, kertas pasir ke, basuh ke apa, macam mana? Kilat dia ke? Ada, kalau untuk silver ni dia ada banyak. Kalau finishing silver ni dia ada orang memula bersihkan daripada tawas dulu. Kiranya tawas tu dia bersihkan untuk buang daki masa solder, buang daki borax. Alright, jadi tu first proses dia. Lepas dah tawas, dia pergi ke kertas pasir and then buffing. So waktu tu saya tengah pahat lagi, dah dengar dah budak buffing. Dah buffing lah, dah So masa finishing paling last sekali. mesti dah rasa Dia down. Rasa macam down lah. Rasa down bukan rasa gemuruh macam aku nak Rasa macam laju ke dia orang masa tu. Dua buat kan. Macam tu lah. Saya fikir tawakal lah, sempat tak sempat buat lah. Saya fikir macam tu. Tak apalah. Tapi sempat juga. Tapi masa buat tu panel-panel juri semua ada lah keliling lah. Diorang memang diorang tengok lah. Ada. Waktu tu rasa seram lah. Kita kalau juri datang sebelah macam tengah masak, betul tak? Juri datang tengok kan, kurang Ajinomoto ke, macam tu lah kot, betul lah kan? Dia kurang apa benda nak bagi kilat ke apa kan, kita bukan tahu lah. So masa buat itu kan, yang nama lecturer yang apa tu Rahman sebut tadi, Cik Malik tu kan, dia lalu tengok saya buat. Dia waktu tu contoh saya kat sini kan, Cik Malik kat sana, saya tengah buat, saya tengok dia tengok saya kan, dia jadi gitu kat saya. Dia kira sudah. Maksudnya kita lagi down dah. Kalau dia buat macam tu betul lah. Kalau dia buat macam ni ke, kira macam okay, baik ni kan. Ini dia buat macam ni, mampus lah aku buat ni. Betul lah kan? Aduh. Okay. So macam mana korang? Korang ni generasi Z. Apa panggil Z? Apa Z? Generasi Z. Okay. Macam ni je korang generasi Z. Biasa generasi Z ni dia tak minat sangat tau buat kemahiran craft tangan. Ya kan, betul lah. Ini saya nak minta, tak nak tanya korang lah. Diorang ni lebih minat kepada kemahiran kemungkinan otomotif, ataupun pesawat, teknologi pesawat, betul lah kan, teknologi komputer, macam tu lah. Macam mana korang boleh nak masuk untuk belajar pasal logam bang? Apa benda? Kalau tanya saya pun, apa benda kau belajar pasal logam? Kita dah tahu logam tu besi lah, timah, emas lah kan. Yang kau sibuk nak buat logam kan. Macam mana korang boleh nak masuk tu kan? Macam mana? Nadia? Cerita dulu. Dia dari kawan saya sebenarnya.
kawan. Kawan. Ha. So lama-lama tu ada rasa minat tu nak belajar logam. Maksudnya habis sekolah terus mohon nak masuk Institut Kraf Negara. IKN mai sekolah kita orang. Dekat mana sekolah? Kat Bandar Sungai Buaya. Oh, duduk Rawang je? Duduk Rawang je. Orang Selangor je. Selangor je. Okay, Aman, macam mana Man? Boleh datang minat tu, datang nak. Yelah, dekat Institut Kraf Negara, selain logam, diorang ada seramik, diorang ada batik, diorang ada tenunan, kayu. Betul macam mana boleh nak masuk ke logam tu? First masuk IKN, saya belajar sijil seni kraf kayu. Saya berasal daripada seni kraf kayu. Oh, maksudnya dah ada ambil subjek lain dululah masa masuk IKN. Betul. Habislah sijil tu. Saya habiskan sijil seni kraf kayu, saya habiskan diploma seni kraf kayu, lepas tu datang minat. Tengok kawan. Oh, dia senior. Rahman senior Syami. Saya tengok kawan kan yang masuk bidang logam satu batch dengan saya. Nampak diorang punya kerjaya tu meluas lah. Lepas tu habis daripada diploma seni kraf kayu tu, terus saya minta untuk masuk SKM seni kraf logam. SKM sekarang ni SKM. Betul, SKM. Sebab SKM ni dia lebih kepada bidang jewellery. Dia jarang buat barang west, tapi dia banyak buat jewellery lah. Macam cincin, gelang. Kena pula barang kemas harga mahal je tak? Betul. Oh, kiranya maksudnya Roman daripada sijil seni kraf kayu masuk ambil diploma seni kraf kayu dah grade lah. Dah, dulu patah balik ke SKM. Betul. Power minat tu. Tengok. Minat ni bukannya ada pada semua orang. Betul. Dia datang sendiri. Sebab sanggup, biasa orang dah sampai diploma, baik sama degree. Betul. Kenapa nak patah balik pergi ke SKM sijil? Yang bawah pada sijil lagi tu. SKM kan, betul, SKM. betul. Tapi nampak dia punya walaupun SKM TVET lah orang cakap betul, kan. TVET. Peluang kerjaya dia mungkin lagi tinggi kat luar tu. Betul. Kira Rahman salah satu saya nampak orang yang unik lah. Dia nak patah balik ke SKM. Kalau tanya saya mungkin saya tak nak, baik saya sambung degree, saya sambung master. Kan? Okay, Syami macam mana? Nak cerita daripada awal ke? Sebab kalau nak cerita saya punya cerita macam mana saya kena IKN ni Boleh cerita lah. Nak cerita. Sebab Kita berborak ni. kalau nak cerita macam mana saya kena IKN ni kan, saya minat seni pada sekolah menengah lagi sebenarnya. Tapi terhalang sebab Sekejap, Syami orang mana? Melaka. Oh, Melaka. Okay. Tapi saya punya minat tu terhalang sebab dulu sekolah menengah saya ada satu program ni orang panggil DLP, Dual Language Program. Apa tu? Dual Language Program. Kiranya kita orang belajar sains, maths, sejarah dalam bahasa Inggeris. Oh, okay. Jadi student yang ada DLP masa tu, kita orang tak boleh ambil course seni. Jadi saya pun dipaksa ambil account masa tu. So habis je sekolah menengah, saya ada apply UiTHM, saya ada apply banyak college seni lah. And then sampai satu masa tu, time tu raya. And then kawan saya datang, dia datang beraya kan. Lepas tu mak dia pun open cerita pasal IKN. Dia kata yang sepupu dia ada masuk tandingan sampai ke China, masuk dengan skill masa tu. Lepas tu ayah saya pun macam kau gila masuk IKN. Lepas tu saya macam ada course apa je kan kat situ, saya tanya. Cakap ada macam-macam, tapi ambil lah logam. Lepas tu tanyalah logam ni belajar apa kan. Sebab tentu mikir logam. Kalau tanya semua orang pun orang akan tanya, kau ambil logam? Logam? Mikir Jual pagar ke apa. Kau buat mesti longkang ke? Orang tanya macam tu lah kan. Dia macam tanya logam belajar apa kan. Kata belajar barang kemas. Oh, barang kemas lepas tu ayah saya pun cakap kau pergi apply. Lepas tu masuk sini lama-lama makin minat Mula-mula masuk sini macam clueless juga. Macam kat diploma sini, ke sijil? Diploma. Kiranya macam masuk sini kan clueless, tak tahu apa-apa. Maksudnya ayah saya pun macam risau nak lepaskan saya kat sini sebab macam tak pernah dengar langsung IKN ni tau. Even ada satu kali tu kan penceramah luar datang IKN, dia kata apa kita orang, saya pun tak tahu belakang shell ni ada kehidupan. Dia kata macam tu kat kita orang. Dia cakap apa? Dia kata saya pun tak tahu belakang shell ni ada kehidupan. Belakang shell tu yelah IKN tu dia belakang shell tu. Siapa yang menghala ke Rawang ikut jalan lama dia akan nampak lah kan. Jadi nak kata IKN ni memang waktu tu orang tak kenal lagi lah. So waktu tu ayah saya pun macam IKN ni nanti habis belajar sampai mana kan, kerja nanti macam mana. Jadi saya nampak dah saya punya jalan tu waktu SEM 3. So saya dapat kesal lah yang diri saya ni, saya bukan kepada pertukangan. Saya ni bagi saya rasa saya ni lebih kepada buat design.
daripada buat barang. Jadi bila dah lama-lama duduk sini okey lah. So macam tu lah permulaan saya kena IKN tu macam mana. Memang dah daripada sekolah, habis sekolah terus rasa nak ambil logam. Memang sedangkan saya nak banyak jurusan-jurusan lain kan. Saya memang nak something, tak kisahlah apa-apa asalkan dia seni. Dia seni. Saya nak seni je sebenarnya. Macam tu. Okay, kita rehat kejap. Sekejap lagi kita sambung pula. Diorang ni dekat IKN. IKN yang bawa diorang ni, IKN yang bawa diorang ni ke pertandingan ni semua, dan diorang berjaya sampai ke tahap level ni. Apa kita cerita diorang apa dia kat IKN tu. Kita jumpa lepas ni. Bye. Okay, kita sambung lagi bersama dengan pelajar-pelajar daripada Institut Kraf Negara ni. Kita nak tanya pada diorang pula kali ni. Apa yang menyebabkan diorang nak ada kat IKN? Apa yang IKN bagi pada diorang ni? Kan? Sebab bukan generasi sekarang, kira budak-budak Gen Z sekarang ni, diorang minat pada benda lain tau. Diorang tak minat pada craft. Susah nak nampak diorang ni lebih kepada craft. Macam Institut Kraf Negara ni memang kita tahu dah. Kalau masuk Institut Kraf Negara, dia adalah jurusan yang berkaitan dengan craft. Okay, ada jurusan seramik, kayu, rotan, tenunan, batik dan juga logam. Ada 6 bidang dekat Institut Kraf Negara tu. So sekarang ni kita nak tanya dengan diorang, apa menyebabkan diorang tersangkut melekat dekat Institut Kraf Negara? Apa yang Institut Kraf Negara bagi kepada diorang? Boleh? Boleh. Okey. Saya nak tanya tentang kemudahan yang ada kat Institut Kraf Negara. Adakah dia setanding dengan universiti lain? Kan? Mungkin dengan UiTM, UM. Apa yang kemudahan yang diorang bagi pada korang? Kalau daripada segi kemudahan tu kemudahan kalau untuk bengkel peralatan lah. Jadi kita komplit lah dia bagi. peralatan komplit. Jadi kita tak perlu keluarkan kos yang banyak untuk kita sediakan peralatan. Okay. Mungkin kalau kata daripada segi peralatan tu kita top up sikit-sikit je. Sebab IKN dah bagi peralatan untuk bengkel tu. Okay, bengkel pula kau rasa bengkel dia capai tak standard untuk sekarang ni? Lebih orang buat lebih bercapai lah. Diorang kira maksudnya IKN sediakan bengkel yang cakap infra yang cukup pada student dia. So bengkel yang selesa daripada segi peralatan bengkel tu cukup lah. Okay, Mi, kalau macam Mi, kemudahan lain apa lagi yang diorang bagi dekat Diorang ada, kalau macam Rahman tadi cakap peralatan kan. So diorang ni kalau ikut jurusan logam ada bagi sekali dengan mesin. Kiranya mesin semua dah provide. Kalau macam untuk cleankan produk, acid pun dia dah ada bagi. Kalau macam nak kata bukan logam sajalah, semua jurusan macam tu juga. Kalau macam seramik, tanah dia dah bagi, batik, kain, lilin semua dah bagi. Kiranya dekat IKN ni kan, semua jurusan semua diorang dah provide kan. Bahan mentah. Dah provide bahan mentah, dah provide peralatan, and maybe ada mesin juga. Kiranya kita orang kalau macam tinggal nak top up sikit-sikit je. Macam contoh masa SM1 teknik tak banyak, so cukup lah peralatan yang dia bagi tu kan. Dan SM3 dah start belajar pahat, so kiranya beli mata paku, tu je nak tambah. And then kalau macam nak ada barang sendiri, maybe kita orang boleh beli kertas pasir sendiri, buffing bag sendiri, buffing mop sendiri. So maksudnya kalau nak beli barang tu kan dia tak banyak. Lepas tu satu lagi kita tak payah keluar kos yang besar. Betul tak? Tak besar. Lepas tu satu lagi IKN ni diorang dah bagi allowance juga. Dapat allowance? Dapat. Diorang dapat 120. 120 RM120 satu sem ataupun sebulan? Setiap bulan. Wah, satu sem berapa bulan? 6 bulan? 6 bulan. Banyak. Betul. Lepas tu kalau nak tahu sebab bukan saya kata banyak. Saya sambung belajar sampai ke degree. Berpuluh ribu keluar duit. Keluar duit sendiri Korang macam korang ada bayar yuran ke? Tak Ataupun Yuran sekali. Sekali. Pinjaman apa semua tak ada. Sekali sepanjang pembelajaran ataupun satu sem? Sepanjang pembelajaran. Kiranya kan macam contoh Rahmat SKM kan, dia 1.5 1.5 masuk masa daftar tu, time tu je bayar. Ada 4 sem. Kalau macam saya dengan Naya diploma, maksudnya jap 1.5 bayar yuran masa tu je. Dapat allowance. Kemudian lain maksudnya kau duduk asrama ke kau duduk luar? Asrama. Duduk dalam. Makan semua ditanggung 3 kali. Seronok sangat ni. Daripada segi makan, dia punya tempat tinggal, daripada segi pembelajaran semua dia tanggung. Lepas tu satu pinjaman pun tak ada buat. Betul. Tak ada pinjaman langsung.
saya ni apa kena buat dulu PTPTN tau nak sama belajar. Korang dapat kira ni salah satu saya rasa inisiatif kerajaan lah untuk untuk menarik golongan muda ni untuk belajar tentang kraft tangan. Betul tak? Betul. Jadi kalau macam diploma, kita orang 450 bayar. Yuran 450 bayar. 450 yuran. Tapi itu pun sekali tu je. Sekali tu je lah. Sekali tu je. Untung banyak kot. Masuk bengkel dah bagi barang, kalau dah korang bagi pergi mesin semua. you lain lah. Tak kisahlah you yang kerajaan ke, mungkin ada kerajaan lain, mungkin ada swasta. Every sem korang kena bayar tau. Ya betul. Every sem bayar tau. Paling kurang 2,000 satu sem. Yep. Lepas tu tak tahu lagi dapat Itu duk asrama belum ke rumah dapat sewa. asrama. Tak ada allowance. Korang betul. ni dapat allowance. Kita orang kena buat loan PTPTN. Betul. Untung, banyak untung. So Nadia, Nadia rasa Nadia nak macam mana rasa dekat IKN tu? Seronok ke tak duduk IKN sebab dengan kemudahan-kemudahan yang kawan-kawan dah cerita tadi kan? Dia dah bagi macam-macam ni. Seronok. Seronok. Itu je. Senang dia buat gaji. Kan? Maksudnya kalau kita sakit, kita bagi tahu warden, orang akan bawa kita. Betul. Nanti Pergi warden klinik ada tu. bawa. Bukan kita pergi sendiri. Even ke 3 pagi pun Ada warden lah. Ada warden Dia dengan dengan korang kemudahan kat untuk pergi asrama hospital. tu. Kira kebajikan korang terjaga. Betul. tau. Alhamdulillah lah Patutlah terjaga. korang boleh buat. Korang rasa seronok. Bila korang seronok, korang buat sesuatu tu, korang buat bersungguh-sungguh. Kan? Okay. Selain tu, orang cakap daripada segi infra lain yang ada di IKN, apa lagi? Kemudahan sukan korang macam mana? Ada. Ada Ada sukan Kau cerita macam sikit macam mana? Apa infra lagi yang lain. dia bagi tu? Tiba-tiba ada padang rugby ke? Oh tak adalah. Ada badan rugby kat situ. Oh ya? Tapi kalau nak kata sukan dekat IKN tu banyak je yang available. Macam kita orang boleh ada kat sana main bola tampar, takraw, main bola sepak. Kiranya memang duduk IKN ni banyak fun tau. Sebab kita orang dekat dengan kancing, dekat dengan tempat hiking, dekat dengan Tepi sungai je kan? ya. Tepi sungai. Dekat dengan apa tu, bypass. So kini tempat kita orang tu memang banyak tempat nak relax lah. Memang best lah duduk situ. Memang syok lah. Kira best lah duduk situ kan. Okay. Kalau ringkas ni lah, kalau korang dah habis belajar, macam Rahman dah habis, dia patah balik. Sampai sekarang yang korang lagi 2 orang ni kan. Kalau korang dah habis belajar, apa laluan kerjaya yang korang rasa ada untuk korang ni? Nadia dulu lah. Nadia jawab dulu. Macam mana? Adakah Nadia nak jadi usahawan yang berjaya? Mungkin nak jadi macam apa? Hanan Gold ke, Habib Jewel ke. So Nadia rasa macam mana? Atau nak balik kampung, nak buka bengkel kat sana ke? Kau nak jadi apa? Nak jadi apa? Jadi Ataupun nak sambung belajar lagi, degree dekat tempat lain? kalau saya lah, kerja dulu baru usaha belajar. Kerja dulu. Cari pengalaman dulu lah. Cari pengalaman dulu baru belajar. Pengalaman penting. Cari pengalaman tu. Tapi kalau nak sambung terus pun tak ada masalah. Ya. Kan? Cuma lambat sikit lah orang cakap kau nak dapat gaji tu. Orang cakap kita nak merasa gaji utama lepas habis belajar kan. Macam saya dulu pun habis belajar, saya kerja 7-Eleven. Saya pernah kerja hotel, pembantu chef. Kena maki, kena taruk. Tapi kita nakkan pengalaman Ya. kan? Sementara nak tunggu sambung, saya kerja dulu dalam masa 3-4 bulan, dapat duit, terus saya sambung belajar. Masuk kerja, dalam kerja ni pun saya sambung belajar lagi. Macam tu. Korang, saya harap pun korang macam tu lah. Tapi kalau korang boleh jadi pengusaha, jadi usahawan kraft tangan, teruskan dengan jadi usahawan. Sebab bidang logam ni saya nampak dia luas. Dia luas. Macam Syamil cakap tadi, barang kemas yang dia cerita dengan ayah dia tadi kan, pasal barang kemas. Kau nak buat barang kemas, belajar pasal barang kemas. Barang kemas ni adalah aset yang orang cakap sekarang ni Memang orang cari. Yes. Orang selalu pakai. Benda yang katalah barang kemas lah, emas lah, emas. Emas, silver pun sama. Silver pun tengah naik. Silver ni dia ikut trend emas. Emas naik, silver naik. So harga silver pun akan naik. Sekarang ni saya ada tengok-tengok kat tadi, silver pun sampai sekilo pun dekat 6,000, 5,000. Mahal juga harga silver. So dengan barang kemas ni, saya rasa kemungkinan korang boleh jadi orang yang berjaya lah. Kalau korang boleh betul-betul buat barang kemas, mungkin
boleh ambil pengalaman dulu kerja kedai emas jadi tukang. Diorang perlukan tukang juga kan. Ada kan kedai emas yang perlukan tukang dekat belakang. Betul. Sebab ada orang nak buat macam ni lah, bentuk macam ni lah kan. So korang boleh buat lah, betul tak? Betul, boleh. Tu kemahiran yang tak ada pada semua orang. Betul. Yang ada pada korang. Okey, Syami rasa pula macam mana? Lepas habis ni macam mana? Apa dah habis belajar ni nak buat apa? Kalau saya lepas saya habis diploma ni, yang saya dah terfikir sekarang, saya akan sambung degree lah. Nak sambung degree? Sebab sekarang saya fikir satu je, saya nak jadi lecturer. Tapi dalam bidang logam ni lah. Syami dapat, dia dah lari sikit lah. Dia tak nak jadi usahawan, nak jadi lecturer. Okey. Jadi saya nak jadi lecturer sebab saya fikir macam saya tahu saya punya kemampuan sampai tahap mana. Jadi saya fikir okay, maybe kalau ambil lecturer ni boleh go. Sebab saya ni suka mengajar orang. Saya suka mengajar orang. Jadi itulah laluan yang saya nampak. Lepas habis belajar ni saya sambung degree. And kalau ada rezeki masa sambung degree dekat ATM tu, itu saya ada tanya, minta saranan lecturer kat sana. Nama dia Madam Linda. Saya tanya dia, Madam, kalau nak jadi lecturer, dia punya haluan dia macam mana kan? Lepas tu dia cakap lah, awak mula kena sambung degree. Lepas tu kalau ada rezeki masa degree tu kan ada kekosongan, awak boleh terus dapat jadi lecturer. Itu pun kalau ada dia open lah. Kalau tak ada open, kena sambung master. So kiranya saya memang target sampai master lah, InsyaAllah. So macam tu lah saya punya haluan dia nanti. Dah banyak? Kalau macam saya lepas habis SKM ni, saya nak cari pengalaman dulu kerja sebagai tukang. Lepas daripada ambil pengalaman tu, kalau ada rezeki Kejap nak kerja sebagai tukang. Tak salah saya, ada seorang alumni IKN. Nama dia, saya lupa nama samaran dia, orang panggil Lopot Fikri. Lopot Fikri dia salah satu student logam. Betul. Yang dah berjaya kat luar, betul Kenal dia? Kenal. Dia ada kedai emas sendiri kan? Betul. Ama Juel. So dekat Rawang tu ada. macam mana? Rahman rasa mungkin boleh belajar kerja dengan dia dulu. Betul. Ambil pengalaman dengan Ambil pengalaman dengan Lopot tu, dengan Fikri tu kan. Betul. Dia dah berjaya kat luar tu. Kira dia pun salah seorang alumni IKN Betul. yang saya nampak berjaya lah sekarang ni kan. Sebab kalau macam Abang Fikri tu, dia ambil pengalaman Arahnu. Dia maksudnya dia kerja juga dengan orang dulu. Betul, dia bekerja dengan orang sebelum dulu, dia ambil pengalaman. betul. Sebelum dia buka dia punya kedai emas sendiri. Okey. Satu lagi pasal IKN. Cikgu-cikgu dia semua macam mana? Nak tahu saya cikgu. Kena puji, jangan. Kena puji cikgu. Cikgu lecturer kau panggil cikgu kan? Lecturer. Lecturer kan. Macam mana kau rasa? Jadi kalau lecturer kat sana semua alhamdulillah bagus. Jadi macam diorang ni supportive juga macam kalau yang kita tak faham something kan, diorang akan ajar sampai betul-betul faham. Ulanglah banyak kali pun. Janji kita orang ni betul-betul faham. Maksudnya kan, nak kata betul-betul faham. Okay, contoh lah, nak kata buat cincin ni kan. Iya. Buka mula ketat tu. Tunjuk. Okay, contoh nak buat cincin ni. Okay, cincin ni bukan saya buat. Cincin ni saya punya senior buat, dibagi saya. So senior yang ni yang buat? So ni ialah kemahiran SKM dulu. Yang ni namanya investment casting. Investment casting ni dia teknik tuangan lilin. So, jadi dia ada guna mold. Dia ada guna mold. Mold dia guna wax. Okay. Lepas tu, lepas dah siap mold wax tu, dia akan dia guna bahan apa tu? Ni tembaga kuning. Tembaga. Yang tembaga macam buat periuk tu betul. Okay. Jadi lepas dah buat wax tu, dia akan tuang POP. Tuang POP, and then lepas dah tuang POP tu, dia masukkan dalam oven untuk cairkan wax tau. Jadi bila wax tu dah cair, kiranya dia ada macam ada rongga lah bentuk wax tu, faham tak? Maksudnya kan dah buat wax, lepas tu tuang POP. Jadi bila masuk dalam oven, wax tu cair, tinggal POP je lah dalam tu kan. So tuang. Jadi benda ni sini tu cerita lah kat saya kan. Benda ni dia bukan buat sekali, banyak kali dia buat. Kiranya maksudnya lecturer dekat situ kan, dia selagi kita orang tak faham, selagi tu dia tunjuk. Dia macam dia cakap, kau ni asyik tak faham je. Dia tak ada macam tu. Dia memang akan marah. Semua lecturer, cikgu ke betul. Marah tu kena ada. Marah tu untuk mendidik. Bukannya marah berdendam. Dia mendidik kita sebenarnya untuk kita baik lagi orang cakap apa? Lagi senang faham. Lagi senang faham. Jadi benda tu dia buat banyak kali. And even bentuk ni pun kan, sebenarnya dia dah carving daripada wax tau. Dia buat dia carving kat dia wax dah carving dulu. dekat wax. Dia bukan part kat sini. Dia carving dekat wax dulu. And then kalau lepas dah casting tu, lepas dah kikir apa semua kan, kalau dia nampak macam corak ni tak naik, baru dia pahat balik.
makin naik. Macam tu. Jadi yang ni saya rasa dia kata yang ni dia punya attempt kali ke 8 baru jadi. Attempt kali ke 8 baru jadi. Nak kata lecturer kat situ punya bersungguh nak mengajar kita orang. Baguslah lecturer tu. Aman macam mana? Lecturer yang ada. Lecturer alhamdulillah okey. Macam macam mana? Supportive juga lah. Macam Syami cakap tadi betul, lah betul, kan. Betul sama macam Mana ada Syami lecturer yang nak student dia down. Tak Mana ada. lecturer yang Kita nak orang Dia takkan biarkan student kita dia ada down. waktu lecturer ni kan, nama dia Encik Zaimi, tapi kita orang panggil dia Cik Ali lah. Cik Zaimi ni kan, dia setiap sem waktu final kan, dia akan stay dekat bengkel untuk tolong kita orang buat produk. Dia akan bantulah. Betul. Kan Macam dia buatkan kan. dia bantu. bantulah. Macam saya sempat hari tu 3 hari turut-turut dia tak tidur. Semata Dia tak nak tidur? tolong nak tolong budak-budak ni. Bukan batch saya je dia tolong, semua batch dia tolong. Apa Cik Ali. Betul. Cik Cik Ali. Ali. Cik Ali. Bagus dia. Dia tolong kita orang. Macam tu lah nak kata lecturer di situ. Syok dengan Cik Ali memang syok. Jap. Korang ni sebab yelah saya baru terfikir. Bidang logam ni kita sinonim kepada lelaki lah rasa tak? Betul. Tapi macam mana Nadia ni? Dia perempuan tau. Tak rasa kekok ke Nadia masa buat main dengan api? Bermain dengan Mula-mula benda-benda yang kekok bahaya. Mula-mula ikut lah. Lepas tu? Tapi lama tu dah okey lah. Dia okey, dia datang Dah balance. minat dia Dia ada keselesaan. keselesaan dia keselesaan. masa dia nak buat tu kan. Yelah sebab ramai ke perempuan dalam Boleh kira. Boleh lah. ramai? Boleh kira. Ramai juga. Ramai juga Kalau nak kata budak-budak baru masuk ni, yang junior-junior ni ramai juga perempuan ni. Sebab biasa sinonim perempuan kalau kata ada 6 bidang di IKN tu. Batik. Dia orang akan pilih Batik. batik. Tenunan. Betul. Betul. Batik tenunan Rotan. Kan? Tapi Tapi kalau ada kat logam tu yelah dia benda macam rasa macam benda strong yang lah. cakap yang keras lah. Dia Benda nak yang kata susah lah Dia nak kata dalam antara jurusan, kalau kata jurusan logam ni dia balance, lelaki perempuan sama ramai. betul. Kalau kayu kita boleh kira lagi berapa orang perempuan. Batik jangan cakap batik memang ramai perempuan. Batik memang ramai perempuan Lelaki kan? pula yang boleh kira. Tapi kalau macam jurusan logam ni balance. Lelaki perempuan sama ramai. Masa kat kayu dulu kan? Masa dekat kayu dulu pun kalau Perempuan ramai? batch saya mungkin 3-4 orang je. Tak ramai. Ramai Kalau kayu memang tak ramai. Okay. Okay. So korang rasa lah kalau kata pertandingan ni dibuka untuk yang orang cakap kali kedua, ada rasa nak masuk lagi tak? Masuk. Masuk. Confirm masuk. Boleh menang lagi tak? Boleh pergi final lagi tak? InsyaAllah. Kita bawa nama InsyaAllah. IKN tu. Kita bawa Akan masuk juga. kan? Kita kena angkat lah martabat lah kita punya kraftangan buatan Malaysia ni kan. Kita kena angkat sebab sekarang ni dekat luar, market luar banyak produk-produk craft daripada negara lain yang banyak. Dan orang kita pun ramai yang tak tahu tu daripada market luar. Diorang tahu diorang nak murah Betul. Tapi kalau kita tahu, kita buat, kita rasa, kita tahu susah dia nak buat. Sebab tu harga dia macam tu. Memang saya tak nafikan produk craft tangan ni harga dia expensive sikit lah. Tak adalah terlampau, tapi kita kena tahu usaha nak buat tu bukan yang senang kan. Okay. Last minta Rahman, Syami dengan Nadia ajak yang mana Gen Z yang kat luar ni yang belum ada buat, yang tak buat apa-apa. Mungkin ada yang dah habis SPM, tak tahu nak buat apa, Tak tahu hala tuju ke mana. Cuba macam mana kita nak ni, boleh bagi tahu diorang, ajak diorang masuk IKN ke apa ke? Okay, pada student yang habis SPM di luar sana, yang tak tahu ke mana hala tuju, lagi-lagi yang orang panggil apa, kelas belakang. Betul, kelas belakang. Diorang macam mana? Diorang pandang yang masa depan diorang ni Pandang sebelah mata. kilang. Tapi bukannya IKN ni untuk kelas belakang. Betul tak kan? betul. Betul. Selalunya budak kelas belakang ni Biasa kan budak macam kelas tak belakang. tahu nak ke mana. Betul. Diorang Diorang tak tahu hala tuju diorang tu. tak tahulah. Kadang-kadang diorang ni tak apalah aku jadi rider pun tak apalah. Tak salah Betul, kan. tak Tapi salah. kalau rasa nak sambung, nak ambil pengalaman, nak ambil Try ilmu, dulu, try. boleh masuk kan? So Sebab tempat kita ni apa, walaupun SPM tu Tak pandai mana. tapi Mana-mana makan masuk pun boleh je. masuk lagi.
Lulus semua ni. Ya betul. Ah, Janji yang BM lulus. BM sejarah lulus tu je. Kalau tak lulu pun SKM ada. Tak lulus pun Tak SKM susah ada. pun nak masuk. Tak Kita susah nak pun ada nak masuk. minat dengan nak tak nak je. Nak tak nak Tak je. susah pun nak masuk Betul, AKN kan. betul. Okay, Syami, macam mana? So kalau untuk nasihat saya untuk budak yang kat luar sana, kalau macam korang nak tunggu panggilan daripada universiti lain kan, sementara nak tunggu tu boleh dulu ambil pengalaman dekat sini sekejap. Mana tahu kan tengah buat tu tiba-tiba minat, boleh terus stay. Sebab kalau kita bukan nak comparison antara AKN dengan uni lain tak. Tapi kalau nak kata dekat AKN ni macam kita orang dah cakap awal tadi kan, semua benda dia dah sediakan. Daripada asrama, allow, bahan Makanan. mentah, peralatan, bengkel, semua dah ada. Tinggal masuk situ belajar. Belajar jadi, kan. tak payah nak pening Ambil kepala. ilmu kan. Tinggal masuk situ belajar je. Jadi kalau macam tak tahu nak sambung mana ke kan, tak apa tengah nak tunggu panggilan ke, masuk dulu AKN. Sebab masuk AKN tak rugi. Dapat pengalaman 2-3 bulan pun mana tahu boleh melekat kan. Dia ilmu tu mahal. Ya betul. Ilmu ni mahal. Sebab ilmu tukang ni tak semua orang boleh dapat. Sampai kata saya lah, Gen Y kan, mungkin saya akan cakap menyesal aku tak belajar betul-betul dulu. Faham. Sebab kan sedang kita dah bekerja pun, saya sama ustaz lagi. Kan? Betul. Kenapa dulu aku tak betul-betul belajar, main-main kan. Macam tu lah aku cakap kan. Tapi itulah orang kata, ada peluang Ambil. ambil. Kan Nadia? Betul? Betul. Nadia pula? Rasa ajak kaum-kaum hawa kita ni Nadia. Sini nak ajak dia orang. Masuk bagi keras tangan tu. Sini Nadia. Sini Nadia cakap. Ajak sikit. Masuk nak AKN. Senang je, macam tu je. Okay, terima kasih banyak. Okay. Saya rasa sampai sini kita punya program Borak Santai. Kita dah cerita pasal pertandingan yang korang masuk, dan kita promote sekali, kita ajak dorang ni masuk dalam IKN. Korang dah ada pengalaman, korang cerita pengalaman korang kat dalam IKN, dengan dia bagi allowance, bagi kemudahan itu, kemudahan ini. Rugi kalau kita tak grab benda ni kan. Betul. Okay, terima kasih banyak Rahman, terima kasih banyak Syami, terima sama. kasih banyak Nadia. kasih Okey, banyak. pada semua terima kasih banyak. Siapa yang rasa anak-anak, kalau ada ayah-ayah yang tengah tengok, mak-mak tengah tengok, ada anak-anak tu yang dah habis SPM, tak tahu nak pergi mana, mohonlah masuk Institut Kraf Negara. Dia tak jauh, dekat Selangor je. Dia dekat belah-belah Rawang dia dekat Rawang. Dekat belakang share. Belakang Kalau lalu jalan lama Rawang ke Nampak Selayang lah, tu, memang nampak sebelah kiri tu. Dia belakang share. So kalau ambil peluang ni pada anak-anak yang dah habis SPM, tak tahu nak buat apa, kan, kita boleh suruh orang sama belajar kat sini. Allowance diberi, asrama dibagi, makan pun dia bagi berapa kali sehari? 3 kali sehari. Makan ada. Untuk yang Sabah Sarawak pun kalau masuk, dia orang akan sediakan tiket penerbangan. Sabah Sarawak pun ada. Betul. Lepas tu ni satu lagi, intake bulan 7. Intake bulan 7 ni. Kenapa Setiap intake bulan 7? Sebab dia intake memang setiap bulan 7. Sebab dia punya SEM kita orang macam sekarang bulan 11. Jadi dia ikut orang kata ikut fasa. Kiranya bulan 7 sampai bulan 11 ada SEM 1, 3, 5. Naik tahun depan bulan 1 sampai bulan 6, budak SEM 1 naik SEM 2, budak SEM 3 naik SEM 4, budak SEM 5 naik SEM 6. Kiranya sebab tu dia intake setiap bulan 7 sahaja. Intake bulan 7. Intake bulan 7. Kemasukan bulan 7. Maksudnya mana yang main SPM tahun ni, SPM tahun ni boleh lah tahun depan kan. Boleh. Sementara tu mungkin nak kerja dulu, cek pengalaman ke apa. Masuk AKN. Masuk AKN. Ambil SKM dulu pun tak apa. Lepas tu masuklah betul-betul pertandingan yang macam dua ni masuk. Kemungkinan lepas ni mungkin ada pertandingan cipta untuk ukiran kayu. Mungkin ada pertandingan cipta untuk seramik. Yang ni logam. Mungkin ada untuk batik. Kita bukan tahu kan. Mana tahu ada pertandingan jom tu rerun lagi kan. Malaysia. Apa tu? Pertandingan jom. Jom? Jom. Jewellery of Malaysia. Jewellery Malaysia. Pertandingan tu di rerun lagi, kita tak tahu. Jadi masuk lah. Jadi sampai sini je. Terima kasih banyak yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi episod akan datang. Semua tak tahu lagi apa episodnya. Korang kena tunggu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye. Masuk AKN.